Tapi kalau kereta lama ni, kita dah tahu dah memang kereta ni tak ada power, kereta lama. Memang dah biasa bawa dah. Kita dah biasa bawa. Tapi bila kita pakai, bukanlah kata kita, macam saya punya orang, saya bukan mindset, oh aku dah pakai benda ni, oh mesti power lah kereta. Bila kita mindset kita kata power, memang power lah kita rasa kan. Betul. Tapi saya tak ada. Aku tawakal, aku cuba. Saya bawa macam biasa. Tapi memang orang kata, daripada power kereta lama tu, memang ada increase lah. Memang ada rasa. Memang ada sedap, pergi tekan. Saya cakap, okey. Alhamdulillah lah. Kan? Memang saya setakat ni lah berpuas hati lah. InsyaAllah lah. 1 ke 10 berapa abang bagi? Saya boleh bagi 10 lah. Bagi 10. Tak. Ni kita cakap jujur, kita boleh bagi 10. Bukan pasal ni apa ni semua tak ada. Tapi orang kata, saya jenis orang betul terang. Kalau kata benda tu tak okey, saya akan cakap tak okey. Kalau benda tu okey, saya akan cakap okey. Sebab apa? Kita yang keluar duit. Betul. Kita yang pakai. Dan kita ambil risiko. Nak pakai benda-benda macam ni, kita ambil risiko. Kalau kerana benda ni, kenderaan kita rosak. So risiko tu atas kita. Jadi saya cakap, saya puas hati sebab apa? Bila kita pakai, alhamdulillah, tak ada masalah. Okey je. Memang saya recommend. Okay. Setakat ni, alhamdulillah. Pencapaian terbaik lah korang. Kan, semoga mudah urusan korang, murah rezeki korang lagi kan. Korang dapat buat gadget-gadget yang lebih baik lagi ke kan. Tapi alhamdulillah lah, memang terbaik lah.